Assalamualaikum dan salam Ramadan semua. Hari ini My Majun TV akan berada di Masjid Al-Khairiyah, Sungai Batu, Pantai Remis. Okey, kita bersama dengan driver kita, Faiz. Macam mana bulan puasa ni, okey ke? Lapar. Terima kasih, okey? Okey, Alhamdulillah, puasa yang baik. Alhamdulillah. Kita dah sampai Masjid Al-Khairiyah. Okey, kita dah sampai Masjid Al-Khairiyah, Sungai Batu, Pantai Remis. Dan AJK Masjid mengajak kita ke belakang lah. Jom, kita bawa. Asal usul nama Masjid Al-Khairiyah ni, dari mana dapat nama Al-Khairiyah ni? Nama masjid ni Masjid Al-Khairiyah datangnya daripada jatuhan kuasa penubuhan masjid yang diketuai oleh Cikgu Hamid, orang yang mengemukakan idea untuk pembinaan masjid ini pada tahun 1961. Masuklah Khairiyah tu banyak saya buka dalam YouTube nak tengok apa makna dalam bahasa Arab itu. Berkebalikan, berilmu pun boleh, tapi saya lebih ambil kepada berkebalikan kerana masjid ini berfungsi sebagai tempat melakukan ibadat, tempat untuk pengembangan ilmu dan juga untuk berinteraksi antara ahli karya, yang mana dititik beratkan tentang kebajikan. Kebajikan ni banyak kan, tapi kami salah satunya adalah kebajikan anak-anak karya tentang tarikh hidup mereka. Cantik masjid lah, sejuk, kecil-kecil pun tapi tengok hasil binaan dia, mihrab dia, minbar dia, semua memang cantik. Reka bentuk masjid yang agak tradisional ini menyebabkan beberapa kemudahan prasarananya juga berkonsep tradisional. Ini yang gunggung kerja. Oh, ni yang mengajar. Ibu baru ni. So, diorang ada rekod tetamu yang hadir dan juga ustaz-ustaz ataupun tenaga-tenaga pengajar yang datang memberikan kuliah ataupun ceramah di Masjid Al-Khairiyah, Sungai Batu ini. Masjid ini pula telah menerima lawatan beberapa orang kenamaan negeri Perak dan pemimpin-pemimpin negara kerana kedudukannya yang strategik, iaitu di tepi jalan laluan ke Taiping atau ke Manjung. Okey, ini pula adalah bilik pengurusan jenazah di mana ahli-ahli karya ataupun AJK Masjid akan menguruskan jenazah itu daripadalah mandi sehinggalah dikafankan. So, di sini ada beberapa pilihan. Sekiranya tuan rumah ada permintaan untuk mengkafankan di rumah, maka meja ini boleh dilipat dan dibawa ke rumah. Cukup mudah. Okey, baik, tamatlah sudah jejak bersama masjid kita di Masjid Al-Khairiyah, Sungai Batu, Pantai Remis. So, kami di sini nak mengajak korang untuk datang bagi memeriahkan lagi Masjid Al-Khairiyah, Sungai Batu, Pantai Remis bersama dengan semua AJK dia. Terima kasih semua. Bye-bye. Okey, itulah dia Masjid Al-Khairiyah, Kampung Sungai Batu, Pantai Remis. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada 5 Mac 2026 bersamaan dengan 15 Ramadan untuk sama-sama kita berbuka puasa bersama dengan komuniti di sana. Bye-bye semua. Assalamualaikum.